Selamat sejahtera kepada pensyarah dan ahli kumpulan semua. Nama saya adalah Pevin Teraj, anak lelaki Velmurugan, matrik nombor 24201175. Kami dari kumpulan Inovasi Maju. Kami ingin membentangkan cadangan perniagaan dobi kami. Jadinya, ini adalah logo kedai dobi kami. Syarikat ini ditubuhkan pada 30 April 2026 dengan modal sendiri sebanyak RM30,000 dan pinjaman bank RM250,000. Perniagaan kami menyediakan perkhidmatan cucian dan pengeringan pakaian termasuk pakaian berat seperti toto, kapet dan langsir. Alamat perniagaan adalah di 2A Jalan Perniagaan Ceria 1, Pusat Perniagaan Ceria 83000 Batu Pahat, Johor Darul Tazim. Ini adalah lokasi kedai dobi kami, iaitu dengan lokasi strategik ini, kami dapat menarik pelajar dan pekerja yang duduk berdekatan sebagai pelanggan tetap. Kedai dobi kami adalah 2000 kaki persegi keluasan dan ini cukup untuk tempat pembayaran, rak atau penyimpanan bahan pencuci, meja lipat pakaian dan 5 hingga 7 mesin basuh industri kecil. Ini adalah syarta organisasi kami. Dari pengurusan pula, syarikat kami mempunyai struktur yang jelas. Pengarah urusan mengetuai operasi dibantu oleh pengurus operasi, pemasaran dan pentadbir. Selain itu, terdapat jabatan kewangan, admin, operator mesin, cleaner dan khidmat pelanggan. Struktur ini memastikan setiap aspek operasi dijalankan secara sistematik dan efisien dari pengurusan staf hingga perkhidmatan pelanggan. Salam sejahtera, nama saya Kumarish Armugam dengan nombor matrik 24200609. Pada bahagian ini, saya akan memperbentangkan analisis SWOT bagi perniagaan dobi bersih layan diri. Analisis SWOT merangkumi 4 aspek utama iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Melalui analisis ini, kita dapat memahami kedudukan perniagaan dengan lebih jelas serta mengenal pasti faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi prestasinya. Dari segi kekuatan, perniagaan ini mempunyai lokasi yang strategi berhampiran pelajar dan pekerja, menawarkan sistem bayaran tunai dan digital serta mampu mencuci barangan bersaiz besar seperti konverter. Bagi kelemahan pula, perniagaan ini tidak mempunyai pemantauan staf secara fizikal. Masalah teknikal kadangkala lambat diatasi dan sangat bergantung kepada bekalan utiliti seperti air dan elektrik. Dari sudut peluang perniagaan boleh menambah nilai dengan menyediakan Wi-Fi, mesin vending serta pemasangan CCTV untuk meningkatkan keselamatan dan menarik lebih ramai pelanggan. Akhir sekali, ancaman yang dihadapi termasuk persaingan harga daripada dobi lain, kenaikan kos air dan elektrik serta risiko vandalisme. Itulah analisis SWOT bagi perniagaan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Yusuf, nombor matrik 25101337. Hari ini saya akan membentangkan pelan pemasaran perkhidmatan dan harga dobi bagi syarikat dobi bersih. Yang pertama sekali, perkhidmatan dobi bersih kami bukan sekadar hanya menawarkan dobi holistik. Yang bermaksud bukan sekadar mencuci pakaian, tetapi menawarkan pengalaman yang pada keseluruhannya memuaskan kepada hati pelanggan. Di dobi bersih kami juga mempunyai kapasiti mesin yang besar, daripada 10 kilo hingga 20 kilo, di mana kami juga menawarkan bukan mencuci pakaian yang sikit sahaja, tetapi dalam kapasiti yang besar juga seperti toto, kapet dan langsir. Di samping itu juga kami menyediakan kemudahan tambahan seperti Wi-Fi yang percuma, mesin minuman dan kerusi urut. Di situlah kami masukkan di mana dobi holistik. Kami memuaskan semua sekali pelanggan yang datang kunjungi ke dobi bersih kami dengan kemudahan-kemudahan yang mampu memberi keselesaan kepada pelanggan. Di samping juga kami menawarkan harga yang
berpatutan, di mana mesin basuh kami 10 kilo untuk bermula harga RM3 sehingga RM5 bagi mesin 10 kilo, tetapi mesin 14 kilo kami bermula harga RM4 sehingga RM6. Dan mesin kering kami juga kami mempunyai sebanyak 6 unit, di mana 4 unit untuk 10 kilo dan 2 unit untuk 15 kilo, di mana mesin kami untuk 10 kilo mesin pengering harganya sebanyak RM6 dan mesin pengering bagi 15 kilo sebanyak RM8. Terima kasih. Ini pengenerangan saya bagi pelan pemasaran, perkhidmatan dan harga dobi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nakuyah binti Misro, nombor matrik 25101262. Pada hari ini saya akan memulakan pembentangan dengan menyentuh aspek pelan kewangan dobi bersih. Untuk memulakan projek ini, jumlah modal yang diperlukan adalah sebanyak RM300,000. Pecahan dana ini terdiri daripada RM50,000 modal sendiri sebagai komitmen peribadi, manakala baki RM250,000 adalah melalui pembiayaan daripada M-Bank. Seterusnya, bagi ramalan jualan tahun pertama, kami mensasarkan jumlah keseluruhan sebanyak RM155,000. Kami membahagikan sasaran ini secara berperingkat mengikut fasa kematangan perniagaan. Fasa pengenalan 3 bulan pertama, sasaran kita adalah sebanyak RM10,000 sebulan. Fasa pertumbuhan, bulan ke-4 hingga ke-6, jualan dijangka meningkat ke RM15,000 sebulan. Manakala fasa kapasiti optimum 6 bulan terakhir, kita mensasarkan RM20,000 sebulan setelah jenama dobi bersih mula dikenali. Dari segi komitmen bank pula, bagi pinjaman RM250,000 dengan kadar faedah 5%, bayaran balik pada tahun pertama adalah sebanyak RM62,500 atau sekitar RM5,208 sebulan. Apa yang menarik di sini ialah jumlah bayaran tahunan ini semakin berkurangan pada tahun-tahun berikutnya. Ini secara langsung akan membantu meningkatkan aliran tunai bersih perniagaan kami dari tahun ke tahun. Sebagai penutup, saya yakin dengan struktur modal yang stabil dan unjuran jualan yang realistik, dobi bersih mampu mengekalkan kedudukan kewangan yang kukuh serta memenuhi segala komitmen bayaran balik yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khatijah binti Nur Aman dan nombor matrik kad saya adalah 25101292. Okey tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan membentangkan iaitu anggaran penyata untung rugi bagi tahun pertama. Okey. Bagi tahun pertama kita mensasarkan jualan kasar sebanyak RM195,000. Selepas menolak kos jualan iaitu bekalan sabun dan pelembut sebanyak RM15,000, kita mengekalkan untung kasar yang sangat sihat iaitu RM180,000. Ini menunjukkan margin keuntungan produk kita adalah sangat tinggi. Dan yang kedua ialah komitmen kos operasi iaitu dari segi pembelanjaan, jumlah kos operasi adalah sebanyak RM118,500 dan 3 komponen utama ini adalah sewa dan utility iaitu sewa, elektrik, air dan gas. Yang kedua kewangan iaitu RM25,000 iaitu faedah pinjaman daripada bank, dan yang ketiga ialah tenaga kerja dan pemasaran iaitu RM15,000. Kos ini diuruskan secara optimum untuk memastikan kelancaran operasi tanpa pembaziran. Dan yang terakhir ialah rumusan keuntungan bersih, dan hasilnya perniagaan ini dijangka mencatatkan untung bersih sebanyak RM61,500 pada tahun pertama. Angka ini membuktikan perniagaan kita bukan sahaja mampu menampung kos operasi dan hutang, malah menjana peluangan modal yang positif seawal tahun yang pertama. Sekian, terima kasih. Nama saya Raja Lesmi Rajasekaran dengan nombor matriks 24201192. Penyata aliran tunai. Aliran tunai ialah nadi perniagaan kerana tunai diperlukan untuk membayar semua kos. Bagi tahun 1, jumlah aliran masuk ialah sebanyak RM495,000 Malaysia daripada modal pinjaman bank dan jualan. Aliran keluar pula sebanyak ringgit Malaysia RM413,500 meliputi kos mesin, ubah suai dan operasi harian. Baki tunai akhir ialah sebanyak RM81,500 Malaysia menunjukkan perniagaan masih mempunyai tunai yang positif dan stabil. Kunci kira-kira. Kunci kira-kira menunjukkan kedudukan kewangan keseluruhan perniagaan.
Jumlah aset ialah sebanyak RM321,500 Malaysia termasuk tunai, deposit dan peralatan. Jumlah liability sebanyak RM202,000 Malaysia terdiri daripada hutang jangka pendek dan pinjaman bank. Ekuiti pemilik pula RM119,500 Malaysia. Kesimpulannya, perniagaan berada dalam keadaan kewangan yang stabil dan berdaya maju. Salam sejahtera. Nama saya Nijat Saran Lagi Manimaran, 242-00614. Sebagai kesimpulan, terdapat 4 perkara penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah cadangan perniagaan Dobi ini menunjukkan potensi yang tinggi serta berdaya maju. Yang kedua, permintaan pasaran yang semakin meningkat menyokong pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, perniagaan dijangka menjana kepulangan yang stabil dan menguntungkan. Yang keempat, dengan strategi yang berkesan, perniagaan berpotensi untuk berkembang dan diperluaskan pada masa hadapan. Sebagai kesimpulan, perniagaan Dobi Layan Diri ini jelas mempunyai potensi yang sangat tinggi dan mampu berkembang dengan baik dalam pasaran semasa. Permintaan yang semakin meningkat, terutamanya dalam kalangan masyarakat bandar yang sibuk, membuktikan bahawa perkhidmatan ini amat diperlukan. Selain itu, perniagaan ini dijangka mampu menjana kepulangan yang stabil dan menguntungkan dalam jangka masa panjang dengan syarat pengurusan dilakukan secara sistematik dan lokasi dipilih secara strategik. Saya yakin dengan pelaksanaan strategi pemasaran yang berkesan serta perkhidmatan yang berkualiti, perniagaan ini bukan sahaja dapat bertahan dalam pasaran, malah berpotensi untuk berkembang dan diperluaskan ke tahap yang lebih tinggi pada masa hadapan. Dengan kesempatan ini, saya dan ahli kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Dr. Nurhanisa binti Muhammad Yunus, atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan sepanjang tempoh pembelajaran dan penyiapan tugasan ini. Sekian, terima kasih.